belajar. Andre kena belajar. Ya, jangan buang sampah merata-rata. Ini, dia menari. Nak tanya senang tak ajar dia step nari? Pak Nil nak tahu tak, yang last choreo tu dia yang bagi kat kami. Aduh, awak ni memang suka kawan dengan orang tua-tua ya? Kawan dia semua besar ni. Okey, terima kasih. Wow, dia dah settle. Andre, Eden, senyum Eden. Okey, ada business card tak? Ada, Saya nak panggil ada, lah, Pak ni ada fanfare punya show lah. Ini. Nak masuk tombak ah. Nak panggil anak boleh, nak panggil mak pun Mak boleh. nanti kita buat lain. InsyaAllah. Yang anak kita buat tombak, yang mak kita buat tom-tomak. Okeylah. Adila, Ya, saya. sekarang ini awak ada kuasa untuk mute mikrofon juri kalau nak? Tidak, saya tak akan gunakan untuk hari ini lah. Oh, tak nak lagi. InsyaAllah. Okey, kita nak dengar ni. Komen Dato' Syafinas. Halo Anggrek. Hai. Apakah kelebihan Anggrek? Kelebihan saya rasa Mungkin manager kena tolong jawab agaknya ya. Sebab, ya, boleh ke saya menjawab? Boleh. Tengok tu. Alhamdulillah. Boleh ke manager jawabkan untuk artis? Boleh tak? boleh. Okey, alhamdulillah, terima kasih. Kelebihan Andre yang saya lihat adalah dia berani. Dia berani nak cuba dan dia sangat-sangatlah bekerja keras untuk dapat hasil yang hari ini. Dan alhamdulillah saya sangat bangga. Dan saya sentiasa doakan yang dia boleh buat yang terbaik, insyaAllah. Terima kasih. Okey, dari mata saya, kelebihan Anggrek adalah dia kecil. Jadi dia suci. Dia cepat absorb. So, manager punya tugas sangat-sangat penting. Okey, bila apa yang you nak dia absorb, itu sangat penting. So, you kena fikir macam mana you nak lagi tambah baik apa yang ada pada diri dia. Sebab keberanian yang ada pada dia memang macam ni, tinggi sekali, sangat bagus. Okay, you punya confidence, you punya keberanian, you punya stage presence, very very big. Tak padan, awak kecil macam ni tapi awak punya yang saya sebut tadi tu sangat besar. Okay, very good Anggrek. Thank you. Oh, you're welcome. Faham ke? Faham? Okey, tadi saya tengok awak menari dengan lirikan mata, tak payah tengok penari yang lain dengan dia punya confident, dengan dia punya swag, all TikTok, teruskan. Okey. Sekarang Anggrek perlu kerja keras dari aspek nyanyian. Sebab yang tepi-tepi itu semua dah ada dah. Nyanyian, bacaan, kasih tolong sikit. Dia guide sikit mana-mana yang boleh. Sebab saya rasa dia perlukan itu. Dia boleh tapi dia perlu sedikit push. Okay. Tapi so far very very good opening performance daripada introduction performance daripada Anggrek. Well done. Good job, Andre. Thank you. Okey, saya tengok Bella tak senang diam kat situ. Dia macam apa, nampak satu dia punya bakat sangat besar ni, memang sangat luar biasa. Bella nak cakap apa? Tak, seronok tengok dia. Sebab yelah dia sebaya anak Bella. Lepas tu tengok dia berani menari dengan bentuk muka. Sebenarnya bukan senang. Jadi nak tengoklah Anggrek setiap minggu, okey? Alright. Okey lah. Okey, terima kasih Adira. Terima kasih.